kita telah pun masuk pada bulan Zulkaidah, iaitu salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni ada 4, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Kenapa dipanggil bulan-bulan haram? Bukan haram yang berdosa tu, bukan. Haram ni dari perkataan haramim, hormat, hormat. Jadi haramim, maknanya dimuliakan, ataupun ada setengah orang panggil suci, macam Masjidil Haram, tanah haram, bukannya berdosa, hanya hormat, haramim. Jadi apa yang nak dibuat pada bulan-bulan haram ni? Pada bulan-bulan haram ni kita digalakkan untuk berpuasa. Kalau kita berpuasa dalam 4 bulan ni, dia punya pahala lebih sikit lah daripada kita puasa daripada bulan lain. Bulan Ramadan terkecuali lah, bulan Ramadan tu paling besar pahala. Jadi selepas bulan Ramadan, 4 bulan ni kita digalakkan untuk berpuasa. Dan yang paling utama sekali dalam 4 bulan ni adalah pada bulan Zulhijjah, 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Cuma 10 Zulhijjah tu tak boleh puasa lah, sebab raya haji. Jadi kalau boleh puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Tak dapat puasa 1 sampai 9, jangan tidak kita yang tak pergi haji, yang tak pergi haji, kita puasa pada 9 Zulhijjah, iaitu puasa hari Arafah. Kerana orang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah ini diampunkan dosanya selama 2 tahun, iaitu setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Maknanya kita belum buat dosa pun dah diampunkan. Pada 9 Zulhijjah ni, pada siang hari, kita jangan ikut Arab Saudi. Hanya 9 Zulhijjah tu 9 Zulhijjah Malaysia. Walaupun mungkin wukuf di Arafah 9 Zulhijjah tu dia buat sehari ke atau awal sehari, dia tak boleh ikut lah. Kita ikut 9 Zulhijjah waktu Malaysia. Kalau bulan Ramadan ada malam yang terbaik, iaitu malam Lailatul Qadar, tapi siang hari yang terbaik adalah pada 9 Zulhijjah. Itu dia punya perumpamaan. Nak bagi tahu, kalau contoh orang wanita dia tak boleh berpuasa pada 9 Zulhijjah tu, dia buatlah apa-apa kebaikan yang lain selain daripada ibadah, maka ganjarannya sangat besar. Baik. Dan sudah pastilah amalan yang sangat dituntut pada bulan Zulhijjah adalah korban. Korban ini adalah salah satu daripada perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ada 3, solat witir, solat duha dengan korban. Ini 3 perkara ni tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun solat duha dan solat witir itu, kalau kita tak sempat nak buat, kita boleh qada. Tapi korban ini kita tak boleh qada, kecuali jika dia bernazar dan dia tidak dapat buat dalam waktu korban, iaitu 4 hari tu, 10, 11, 12, 13, 14, tidak dapat buat, boleh dia qada pada hari yang lain. Baik. Dari segi pengertian, sebelum tu, bila masuk saja 9 Zulhijjah itu, kita juga disunatkan untuk bertakbir mulai masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh, kita dibolehkan untuk bertakbir, iaitu takbir muqayyad.
Apa maksud takbir? Takbir muqayyad ni maknanya dia berkait dengan solat. Maknanya selepas solat, tak kira solat fardu ke solat sunat ke, kita dibolehkan ataupun digalakkan untuk bertakbir. Jadi kalau selepas solat fardu misalnya, kita tak perlu zikir dulu, kita terus saja bertakbir. Dia takbir muqayyad ni hanya ada pada Zulhijjah, hanya 4 hari sampailah asar hari ke-13 Zulhijjah. Selepas tu dah tak ada. Kalau macam baru ni raya, dia tak panggil takbir muqayyad, dia panggil takbir mursal. Maknanya waktu dia masuk je waktu maghrib sampai dah selesai solat raya, sudah tak ada takbir. Yang itu kalau kita solat subuh ataupun kita solat isyak, selepas bagi salam kita boleh zikir dulu, tak perlu terus takbir. Tapi kalau takbir muqayyad bulan Zulhijjah ni, lepas bagi salam aja terus takbir. Baik, kita masuk pada korban, insya-Allah. Sampai 7 suku kita berhenti, tengoklah mana yang sempat. Jadi apa maksud korban ini? Korban ini daripada perkataan korba, ataupun bila dimelayukan jadi qarib, sahabat qarib. Apa maksud qarib ni? Maknanya qarib ni rapat, sahabat rapat. Jadi dia kata korban ini maksudnya dekat, rapat. Dekat dengan apa? Dekat dengan Allah. Maknanya seseorang yang mampu melaksanakan korban, dari segi hukumnya, hukumnya adalah sunat muakkad dan juga sunat kifayah. Sunat muakkad ni kita tahu lah, sunat yang sangat dituntut. Tapi bila kata sunat kifayah ni, jarang orang dengar. Biasa orang dengar fardu kifayah, fardu kifayah ni maknanya kalau sebahagian dah buat, yang lain tak payah. Jadi sama juga yang sunat kifayah. Sunat kifayah ni maknanya untuk satu keluarga. Kalau dalam satu keluarga tu, contoh ada 5 orang, salah seorang dah buat korban, bermakna terlepas yang ada keluarga yang lain tu untuk buat korban, maksudnya tidak dituntut. Tapi kalau dia seorang yang mampu tapi dia tidak melaksanakan korban, semua satu keluarga itu, seorang pun tak buat korban, maka satu keluarga itu akan dihukum makruh. Dihukum makruh selama berapa lama? Selama sampai tahun lah, sampai setahun, sampai raya haji tahun depan. Lama tu. Makruh ni walaupun dia tak berdosa, tapi ia tetap satu larangan. Dia perkara yang dilarang, cuma tak berdosa. Jadi perkara yang boleh dah, ada setengah ulama kata perkara yang dibenci, tapi cuma tidak berdosa. Jadi macam mana? Tapi kalau dia tak mampu, tak adalah jatuh makruh. Macam mana kita nak tahu seorang itu mampu atau tak mampu? Ianya dikira daripada 4 hari tu, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Dalam masa 4 hari ni, berapa dia punya pembelanjaan yang dia perlukan untuk diri dia dan keluarga dia? Katakanlah satu hari dia perlukan 100 ringgit untuk makan apa semua keperluan dia. Jadi kalau 4 hari 400 tu, katakan dalam bank dia ada 2,000,
ada 2,000, dalam bank ada 2,000, tolak 4 hari ni 400, ada lagi 1,600 kan. Bermakna sekarang berapa korban? Satu bahagian 800,500, 800 lah, katakan 800. Dalam bank dah tolak tadi 4 hari punya keperluan 400, ada lagi 1,006. Maknanya dia seorang yang mampu lah kan? Bila seorang yang mampu tapi dia tidak melaksanakan korban, maka satu keluarga dia akan dihukum makruh selama setahun. Sampai tahun depan dia tak buat juga, dia mampu tak buat juga, makruh lagi, dah 2 tahun. Sampai dah 2 tahun malah ada hadis juga yang mengatakan sesiapa yang mampu tapi dia tidak mau buat korban, maka jangan datang ke masjid ataupun surau. Itu Nabi SAW. Tapi yang hadis ni tidak dia dari segi mazhab Syafi'i kita tak ambil sebagai wajib tapi mazhab Hanafi tapi dia ambil hadis ni, maknanya dia mewajibkan korban. Kalau kita tengok bangla walaupun dia kerja kilang je kan, tapi dia buat korban sebab pada mazhab dia wajib. Tapi untuk mazhab Syafi'i belum sampai wajib kan, tapi dia hukum makruh. Kalau contoh macam kita makan petai ke kan, makan petai kita solat, itu hukum dia makruh, terutama solat jemaah lah. Macam mana nak hilangkan makruh tu? Kita gosok gigi, maka dah hilang makruh. Jadi yang ini tak boleh nak hilangkan makruh. Sebab itu dia sampai dah setahun, tahun depan dia dah buat korban, baru dah hilang makruh. Okey, dan korban ini adalah kategori sedekah. Sedekah yang dalam banyak-banyak sedekah, korban adalah sedekah yang paling afdal. Apa maksud afdal? Afdal maknanya paling banyak pahala. Contoh kita ada duit 800, kita nak sedekah masjid ke, nak bagi anak yatim ke, nak buat apa kebajikan ke, nak buat korban. Sudah pastilah kita buat korban nak dapat pahala banyak. Boleh juga nak bagi kat madrasah ke 800 tu, nak bagi dekat masjid tu, boleh dapat pahala. Tapi kalau dia seorang yang bijak, dia nak dapat pahala lebih, gunalah duit tu untuk buat korban. Lagi pula korban ni bukannya sepanjang tahun, 4 hari tu je kan? Kalau ada duit tu buat tu lain, boleh dia nak buat benda lain selain berkorban. Dan korban ini adalah syiar Islam. Dia kata syiar ni adalah sesuatu yang perlu kita tunjukkan. Maknanya dia adalah lambang Islam. Macam azan pun syiar. Jadi sepatutnya kalau masuk waktu kita azan untuk menunjukkan syiar. Sebab itu ada setengah, kalau masa kuliah maghrib, kalau yang bagi kuliah tu kan masuk isyak, kalau ustaz kata azan je, tentu sambung balik kuliah. Tapi tak ada dah wajib kan, boleh je kalau nak teruskan. Bila kata lambang Islam ni, maknanya contoh kalau kereta dia punya logo tu, lambang dia kan, dia letak kat depan, dia tak simpan dalam bonet sebab nak tunjuk. Jadi sama lah. Bila kita kata korban ni syiar, kita buat di kawasan yang terbuka, bukan nak buat sorok-sorok. Contoh kita buat surau kita ni, itu kita telah menegakkan syiar Islam. Dari segi sejarahnya pula, korban ini mula-mula sekali adalah dilaksanakan oleh anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Jadi
Habil dia ada 2 orang anak Nabi Adam ni. Yang seorang tu dia persembahkan seekor kibas berwarna putih, yang cantik, yang besar. Seorang lagi dia persembahkan ataupun dikorbankan tanaman-tanaman, sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang dah tak berapa nak elok. Jadi yang diterima adalah kambing kibas tadi. Letak atas bukit, datang satu cahaya, hilang kibas tu. Bermakna korban dia telah diterima, berbanding yang sayur-sayuran buah-buahan yang tak elok tadi tidak diterima. Jadi macam itulah korban kita ni, kalau boleh kita cari yang terbaik, binatang yang terbaik lah. Kalau boleh besar lagi baik lah. Jangan yang terkurus ataupun yang cacat, boleh jadi tak diterima ataupun tidak sah korban itu. Jadi kibas tadi tu dia hilang, dia pergi mana? Dia pergi ke syurga. Kemudian bila pula dia turun balik kibas tu? Ketika peristiwa Nabi Ibrahim nak diarahkan untuk sembelih anaknya Nabi Ismail. Masa Nabi Ibrahim letak pisau kat leher Nabi Ismail, Nabi Ismail bertukar menjadi kibas. Itu kibas yang anak Nabi Adam korban turun balik. Okey, itu sejarah. Jadi selain daripada sunat muakkad ataupun sunat kifayah, hukum korban juga boleh menjadi wajib apabila seorang itu bernazar. Bila kata bernazar ni, dia melafazkan dengan mulut dia. Dia tak boleh dalam hati. Kalau dalam hati dia kata aku bernazar nak buat korban tahun ni, dia tak lafaz pun, dia dalam hati je, dia tak jadi nazar. Nazar ni dia mesti lafaz. Tak kira orang dengar ke orang tak dengar, tapi dia dah keluar daripada mulut dia, maka jadi nazar. Dan bila kita kata nazar dia pula, dia nazar ni hanyalah untuk ibadah sunat. Dia tak, kalau untuk ibadah wajib, dia tak akan jadi nazar. Contoh aku bernazar nak sembahyang subuh besok, tak jadi. Ataupun ibadah yang bukan ibadah. Contoh ada orang kata kalau anak dia dapat lulus SPM, dia nak berjalan kaki daripada Melaka ke Kuala Lumpur. Dia kata dia bernazar lah. Dia kata kalau anak aku dapat lulus SPM, aku nak berjalan kaki daripada Melaka ke Kuala Lumpur. Tak wajib ditunaikan, sebab itu bukan ibadah sunat. Ada ke ibadah sunat berjalan kaki daripada Kuala Lumpur, daripada Melaka ke Kuala Lumpur? Tak ada. Sama juga kalau benda yang haram pun tak jadi nazar. Kalau dia kata kalau anak aku lulus SPM, aku nak pergi rompak bank, tak ada, dia tak jadi nazar. Jadi itu pertama. Ada juga dipanggil nazar ta'yin. Nazar ta'yin ni dia tidak melafazkan perkataan nazar, ataupun dia kata, contoh kalau dia kata aku wajibkan kepada diri aku untuk berkorban pada tahun ini, itu pun nazar juga, sebab dia lafaz wajib. Dia dua lah lafaz dia, nazar, sama ada dia lafaz nazar ataupun lafaz wajib. Itu nazar dulu. Dan satu lagi yang dihukum sebagai nazar juga adalah ta'yin. Ta'yin ni maknanya dia menentukan sesuatu binatang itu untuk dijadikan korban. Contoh, tapi syarat dia dah memiliki binatang tu.
Contoh biasanya orang yang dia ada, contoh dia ada bela lembu atau bela kambing. Contoh dia ada 5 ekor kambing. 5 ekor tu ada warna coklat, ada warna putih, ada warna hitam kan. Daripada 5 tu contohnya dia ada seekor kambing warna hitam. So dia beritahu dekat anak dia ke cucu dia kata, nak yang kambing hitam tu ayah nak buat korban. Bila dia sebut macam tu, dah jatuh hukum nazar. Walaupun dia tak sebut kataan nazar, dia tak sebut kataan wajib. Ini dari segi pandangan yang muktamad lah. Walaupun ada pandangan lain yang mengatakan dia itu sekadar bercerita saja, bukan yang betul-betul dia nak bernazar. Tapi ikut pandangan muktamadnya, bila dia sebut macam tu, dia dah menentukan mana-mana binatang itu sebagai korban, dah jatuh hukum wajib. Apa kesan dia? Bila seorang itu bernazar, ataupun dia secara ta'yin dia menentukan sesuatu binatang itu untuk dibuat korban, kesannya adalah apabila dia melaksanakan korban nanti, diri dia dan ahli keluarga dia di bawah tanggungan dia tidak diharamkan untuk mengambil apa-apa daripada binatang itu. Hanya dia kena sedekah semua. Walaupun dia nak ambil perut ke, tanduk ke, kulit ke, pun tak boleh. Walaupun orang nak buang, orang tak siapa nak pun, tetap dia tak boleh ambil. Kecuali daging. Contoh daging itu semua dia dah bagi semua, dah sedekah oleh fakir miskin ke, pada orang kaya ke, kawan-kawan ke, semua dia dah sedekah. Tiba-tiba datanglah seorang ni, mungkin kawan dia tahu yang korban ni korban nazar kan. So dia kesian kat kawan tu, okeylah aku ada lebih daging ni, aku bagi kat kau. Masa tu tak ada masalah, dia nak terima daging tu. Sebab dia dah sedekah semua, kemudian orang nak bagi balik pada dia, tak ada masalah. Tapi walaupun dia tak dapat sedikit pun daripada daging korban tu, tapi pahala dia lagi besar daripada orang yang korban biasa ni. Ibadah fardu berbanding ibadah sunat, sudah pastilah 70 kali ganda ibadah fardu daripada ibadah sunat. Dan kalau dia setakat makan daging, dia pergi dah beli store tu beli daging kan. Kalau nak sangat makan daging tapi dari segi hukum macam itu lah. Jadi nanti kalau surau nak buat korban itu, kita tanya, ada ke yang nazar? Kena asing kan, takut dibagi kepada peserta. Kemudian bila waktu korban waktu korban ni, kalau mengikut hukumnya sudah dibolehkan masuk je waktu syuruk. Kemudian kita ambil tempoh masa solat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas. Ambil yang wajib je. Katakan solat 5 minit, khutbah yang wajib 5 minit, 10 minit. Maknanya 10 minit selepas waktu syuruk itu dah boleh buat korban, walaupun dia tak sembahyang raya lagi. Sembahyang raya katakan pukul 8 syuruk sekarang awal kan, katakan syuruk pukul 7 minit, 7 suku dah boleh korban kalau dia nak. Tapi yang afdalnya tunggulah selepas khutbah, solat 2 rakaat dan juga khutbah 2 rakaat, 2 khutbah. Sebab itu solat sunat Aidil Adha ni disunatkan untuk awal sikit. Kalau kata solat raya Aidilfitri hari itu lepas tengah, yang solat
Ada ni buat pukul 8 awal sikit kan. Dia ada beza dari segi sunnah hari raya tu kan. Kalau contoh hari raya Aidilfitri, kita sunat makan dulu. Sebelum pergi sembahyang raya, kita sunat makan dulu. Tapi kalau Aidil Adha, raya Korban, kita sunat makan selepas sembahyang raya, dah habis dah balik rumah baru makan. Maknanya sebelum nak pergi sembahyang raya tu, sunat kita tak makan. Dia ada beza kat situ kan. Dari segi niat tadi waktu tadi, maknanya boleh buat selepas yang kadar 10 minit tadi, sampailah hari terbenam matahari hari Tasyrik yang ke-3 yang ke-3 dia 10 tu hari raya Korban, hari Tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Kenapa kita panggil hari Tasyrik ni? Hari Tasyrik ni asalnya daripada perkataan syuruk. Kenapa? Masa zaman Nabi SAW dulu kan tak ada peti ais kan? Jadi daging-daging ni dia kena jemur. Dia potong-potong, dia kena jemur. Naik matahari je dia jemur selama 3 hari. Sebab itulah dipanggil hari Tasyrik. Dia asal daripada perkataan syuruk. Cuma mazhab Syafi'i hari Tasyrik ni 3 hari. Kalau mazhab yang lain 2 hari saja. Maknanya 11 dengan 12 saja. Hanya 3 hari je dia orang boleh korban. Tapi mazhab Syafi'i boleh 4 hari. Jadi afdalnya kita kalau boleh selesaikan dalam masa 3 hari lah. Hari yang keempat tu kalau boleh elakkan. Tapi kalau dah tak ada masa lain, itu je masa yang ada, tak ada masalah. Dan sunat juga kita buat pada waktu siang, tidak digalakkan kita buat pada waktu malam. Dan niat itu bila kita kata ibadah, korban ni ibadah. Bila kita kata ibadah, maka wajib kita berniat. Masa bila nak niat? Niat ni paling awal kita boleh masa kita nak bagi duit. Masa kita nak bagi duit pada surau, masjid ataupun mana-mana pengurusan korban, kita nak bagi duit tu, kita dah boleh niat. Aku mewakilkan pihak surau, pihak masjid untuk laksanakan ibadah korban bagi diri aku. Dalam hati dia, tak boleh cakap pun. Itu dah boleh niat lah. Maknanya contoh, bila dia dah niat mewakilkan tu, nanti masa kejadian katakan dia tak dapat hadir, tak dapat hadir pada waktu korban tu, waktu sembelihan tu, tetap sah lah. Dia dah sah sebab dia dah wakilkan. Jadi tapi yang afdalnya dia berniat semasa tengah sembelih, sama ada dia sendiri sembelih ataupun orang lain sembelih, dia berniat ketika itu yang paling afdal. Tak ada kau. Okey. Bila dah start bayar tu dah boleh. Kalau kata kita dah 10 bulan kan, contoh 10 bulan. Bulan kata mungkin dah tahun lepas dah ada bayar kan. Tahun lepas dah kira ni. Setengah ulama kata walaupun dia belum bayar lagi, dia dah asingkan duit tu daripada dompet dia. Katakan dia bayar 100 sebulan kan, contoh. Dan dia dah asingkan 100 tu. Ketika dia asing tu sebenarnya dia dah berniat. Dah dikira dah niat ni. Itu tak ada masalah. Kalau bayar bulan-bulan tak ada masalah. Tak cukup sampai hari kejadian, tak cukup. Dia nak tarik diri. Contoh tak cukup duit, lepas tu tak boleh buat korban. Tak ada lah. Tak ada dah korban. Tapi
Aha. Oh, seorang tak ada. Dia dah dapat 6 orang. Seorang tak ada. Macam mana nak buat lah. Okey. Dia macam ni. Bila satu binatang, lembu lah, lembu dibagi kepada 7. 7 ni adalah maksimum. Dia bukan minimum. Bermakna kalau nak satu lembu tu satu orang je, lagi bagus. 2 orang boleh, 3 orang boleh, 5 orang boleh, 6 orang boleh. Maknanya kalau dia satu lembu tu, katakan harga dia berapa sekarang? Katakanlah senang kira kata 6,000 ni mungkin lembu besar. Kalau ada 6 orang je, jadi seorang 1,000 lah. Jadi kalau kata lembu tadi ada 6 orang je, mungkin dia kena bayar lebih sikit berbanding orang yang 7. Tapi katakan dia nak bayar sama juga. Dia nak katakan tak cik lah, jadi orang lain bayar 800, aku kena bayar 900 contoh. Oh tak cik nak bayar 800 juga. Macam mana nak buat? Okey. Dalam 7 bahagian ni tidak wajib semuanya niat korban, kan? Mungkin ada dalam tu nak niat akikah, boleh. Ataupun 7 bahagian kan. Kata 7 bahagian tu 4 orang dia niat korban. So ada 3 lagi kan. 1 niat akikah, ada 2 lagi. 2 ni katakan dia nak berniaga, 1 nak berniaga, 1 lagi nak buat kenduri, boleh. Kalau kita tak cukup orang tadi, tinggal 1 bahagian, katakan 1 bahagian 800. Kita carilah, pergi pasar, tanya ada siapa-siapa nak beli apa daging lembu RM800. Atau ada orang nak beli, boleh lah. Tapi kena asing kan. Nanti suruh berpening sekali, ada kena asing kan. Satu bahagian untuk orang yang kata nak akikah, dia kena asing lah. Bila dia niat dah lain, bila akikah dia sunat masak kan. Kalau korban dia sunat bagi mentah. Ataupun tadi ada yang buat nazar, itu kena asing juga. Tak boleh bagi kepada peserta, sebab peserta haram untuk ambil. Jadi macam tu lah, boleh. Jadi tak wajib untuk kata 7 bahagian tu, bukan 7 tu wajib niat korban. Dia boleh jadi macam-macam. Kalau macam dekat Mekah tu ada yang nak bayar dam, pun boleh juga. Daripada salah satu sana mungkin ada ambil unta lah. Baik, jadi itulah dari segi niat. Dan yang paling penting sekali dalam korban ini, setiap bahagian korban itu wajib ada bahagian untuk fakir miskin. Ini sangat penting. Dia seolah-olah macam talian hayat untuk mengesahkan ibadah korban ini. Berapa nak bagi pada fakir miskin ni? Kalau mengikut dalam kitab-kitab, kadar paling minimumnya adalah setengah kati. Setengah kati, kita pun tak pakai kati sekarang. Katalah kita pakai kilo, setengah kilo. Itu yang paling minimum. Setengah kilo tu sebenarnya dah lebih daripada setengah kati ya. Jadi boleh kita kena ambil setengah kilo, itu kadar paling minimum. Jadi kalau kata lembu tu ada 7 bahagian, 1 bahagian setengah kilo katakan. Jadi 7 bahagian bermakna berapa? 3.5 kilo. Maknanya 1 ekor lembu tu sekurang-kurangnya kita kena hasilkan 3.5 kilo. Susah nak kira 3.5, kita ambil 4 kilo. 1 ekor lembu itu wajib kita asingkan 4 kilo untuk fakir miskin. Kalau kita tak asingkan, kita tak beri kepada fakir miskin, maka tak sah korban. Kalau sebelum ni dah buat, kena ganti.
kena pergi pasar ke kat store ke, beli daging bagi fakir miskin, nak ganti supaya ibadah korban tu sah. Dia tak dapat pahala korban lah kalau tak buat. Dapat sedekah, pahala sedekah aja. Pahala korban ni besar, Setiap bulu binatang tu kita dapat pahala. Nanti di padang mahsyar kita nak meniti titian sirat tu, kita boleh tunggang haiwan yang kita korban. Baik, ada 10 minit. Jadi penting untuk kita asingkan bahagian untuk fakir miskin. Itu sekurang-kurangnya lah. Kalau bagi lebih lagi baik. Kalau ikut kebanyakan kitab, dia kata 1/3. 1/3 untuk peserta, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang awam. Dan sebenarnya yang agihan yang paling afdal adalah satu bahagian tu peserta diambil segenggam, segenggam diambil, termasuklah hati ke apa, tulang ke, diambil segenggam. Lebih tu semua bagi fakir miskin. Itu yang paling afdal. Tapi kita mungkin tak ambil yang kurang, kita ambil yang tadi, kebanyakannya ambil yang 1/3. Jadi kalau nak kira paling afdal, itulah yang paling afdal. Kita sunat kita ambil, jangan kita kata tak nak bagi semua, tak nak ambil. Sebenarnya sunat kita ambil sedikit sebagai ambil keberkatan, ikut sunat Nabi Muhammad SAW. Baginda pun ambil sikit. Sehingga kan Nabi SAW pernah korban 100 ekor 100 ekor kambing tu, dia tengok tak ada dah dia ambil setiap ekor tu, kan? Dia ambil sikit-sikit daripada 100 ekor tu, dia masak. Jadi dia dah seolah-olah bila dia ambil kuah ke, ambil apa daging tu, seolah dia dah ambil keberkatan daripada 100 ekor. Jadi ambil dah sikit, kalau tak nak sekali pun ambil dah sikit, nak dapatkan keberkatan. Dan binatang korban ni dia ada tiga jenis saja, unta, lembu, kambing. Tak boleh dia nak korban ayam, walaupun ada pandangan daif yang kata boleh, tapi itu kita jangan buat lah. Itu pandangan Ibn Abbas. Tapi kita itu kalau memang dah kata memang tak mampu sangat, memang dah tak ada duit, nak juga buat korban, tak boleh buat korban ayam. Tapi jangan kita amalkan setiap tahun dah pula. Jadi 3 jenis binatang saja. Tak boleh. Dia 3. Walaupun kuda tu macam lembu, tak boleh juga. Kerbau ni kita kategori lembu lah, sebab dia boleh binatang ternakan. Dia sama macam zakat. Zakat binatang dia pun 3 juga. Zakat apa? Unta, lembu, kambing. Kalau binatang tu binatang yang liar, contoh rusa ke, kancil ke, ada macam kijang, rusa ke kijang, dia bela, jinak pun tak boleh. Dia mesti kambing yang biasa, yang biasa orang ternak. Kalau kambing gurun pun tak boleh. Kambing gurun liar, kan? Dia tak boleh buat korban. Lagi dari segi umurnya, kalau kambing biri-biri, dia special sikit. Kalau
lembu dengan kambing, dia umur dia mesti 2 tahun. Unta 5 tahun. Kalau kambing biri-biri, dia boleh awal lagi daripada 2 tahun, dengan syarat gigi dia dah salin. Dia dah salin gigi baru. Kalau kata baru setahun dah salin gigi, kambing biri-biri, dah boleh buat korban. Paling minimum 6 bulan. Kalau bawah daripada 6 bulan tak boleh, walaupun dah salin gigi tak boleh. Dia mesti kurang-kurang 6 bulan ke atas. Dan binatang tu pastikan tiada kecacatan, tak ada telinga terpotong ke, ekor terpotong ke, ataupun tempak, ataupun mata buta sekalipun. Kita bukan makan mata, tapi tetap tidak sah. Tidak boleh ada keaiban ataupun kecacatan. Malah kalau lembu tu bunting pun tak boleh, sebab dia dikira aib juga. Dan lagi 5 minit. Penting juga untuk kita elakkan daripada kita membayar upah dengan menggunakan daging korban. Contoh, kita panggil tukang sembelih, kita boleh upah dia dengan benda lain, dengan duit ke, tapi jangan kita gunakan duit daging korban tu sebagai upah. Contoh, disebabkan dia sembelih, kita kena bagi dia 5 kilo ataupun 10 kilo, tak boleh. Kecuali dekat satu tempat tu, kat surau tu, ada contoh, ada YB bagi satu seekor lembu kan. Lembu tu tak ada niat korban pun kan, saja nak sedekah. Boleh ambil daripada lembu tu, nak bagi kepada, nak buat upah boleh, nak bagi kepada sembelih petugas ke, nak bagi kepada tukang sembelih, itu tak masalah, sebab dia bukan korban. Contoh macam tadi, ada tak cukup kan, tak cukup baru 6 orang, ada satu bahagian tu untuk orang mungkin kata surau beli untuk khas untuk bagi petugas ke apa boleh juga, tapi susah sikit nak bagi kan. Eloknya nak asing senang, ambil seekor terus seekor ni sama ada kita dapat ataupun kita beli bukan niat korban. Yang tu boleh kita nak gunakan bagi pada petugas ke, pada sesuatu, pada sebagai tukang sembelih. Tapi kalau boleh kita elakkan. Lainkan dia, yang penting jangan kita dah niatkan ataupun kita akadkan awal-awal. Tapi contoh kat surau banyak lebih semua dah bagilah, fakir miskin dah bagi, orang-orang awak papan semua dah bagi, ada lagi lebih. Itu tak masalah, kita bagi pada petugas ke, bagi pada tukang sembelih ke, tak masalah. Itu bukan dikira upah, sebab dia dah ada lebih. Jangan kita asingkan awal, itu tak boleh. Dan juga haram kita jual, daging korbannya haram kita jual, kecuali fakir miskin. Fakir miskin je, disebabkan dia fakir miskin, mungkin kat taman ni dia seorang je fakir miskin. Tadi kan dah kira satu bahagian setengah kilo kan, dah berapa banyak bahagian ni, bagi kat dia seorang je, tak ada masalah. Walaupun mungkin akhirnya dia terima sampai 10 kilo 20 kilo kan, dia bukan nak makan banyak-banyak, dia mungkin nak guna habis buat pun 2 kilo. So lagi 8 kilo yang dia dapat tu dia boleh jual, sebab dia makin miskin. Tapi kalau kita yang dapat daging korban ni, contoh rumah kita banyak orang bagi daging korban, sana kampung sana bagi, taman sana bagi, saudara bagi, banyak.
peti air dah tak muat, nak buat apa? Jangan jual, bagi kat orang lain. Sebab jual lagi korban ni hukum dia haram. Kalau kita ada meniaga restoran tom yum kan, banyak dapat daging kan, nak buat meniaga, buat meniaga tom yum daging, tak boleh, haram kan. Okay, itu disebut. Ada soalan tak? Tak ada soalan kan? Okay, kalau tak soalan, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.